3 habit utama orang yang berjaya capai financial freedom menggunakan emas. Ini bukan rahsia besar, tapi disiplin konsisten yang diamalkan. Tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan anda. Habit pertama, asingkan pendapatan secara automatik untuk beli emas. Mereka tidak tunggu lebihan duit hujung bulan. Dari awal lagi, asingkan 10 hingga 20% pendapatan untuk beli gold bar atau dimasukkan akaun GAPS. Apabila duit tidak sempat melekat dalam akaun bank, ia lebih susah untuk bocor kepada belanja yang tidak perlu. Habit yang kedua, tidak mudah panik apabila harga emas turun. Mereka faham emas adalah perlindungan jangka panjang. Jadi apabila harga emas jatuh, bukannya jual sebab takut rugi, tetapi tambah belian untuk turunkan average cost. Inilah strategi dollar cost averaging yang ramai orang kaya gunakan. Dan habit yang ketiga, mereka jadikan emas sebagai forgotten saving. Maksudnya, emas tidak mudah dibelanjakan seperti duit tunai. Apabila ada simpanan dalam bentuk emas, ia secara automatik tersimpan lebih lama. Cukup masa untuk guna, sama ada untuk beli rumah atau dana persaraan, emas boleh dicairkan dengan tenang. Financial freedom dengan emas bukan atas nasib, tetapi hasil dari tabiat kecil yang dibuat secara berulang. Mula dengan bajet kecil, buat secara konsisten dan biar masa bekerja untuk anda. Itu rahsia sebenar kebebasan kewangan. Kalau nak tahu cara mula simpan emas, boleh tekan back mirror atau rujuk pin video atau komen nak di ruangan komen. Saya tunjukkan caranya.